Alright, Bijak nak bagi RM50 kepada orang yang tahu pasal Bijak ni. Dan aku nak tanya juga pendapat diorang. Apa pendapat jujur diorang pasal kasut aku? Cantik ke tidak? Pendapat jujur je tau. Let's jom. Kasut saya ni cantik ke tak? Jujur. Jawapan jujur saja. Tak. Aku cakap sabar sikit. Boleh bakal kau? Oh. Dah lusuh. Dah lusuh? Dia cantik kalau baru. Nampak mahal lah. Nampak mahal lah. Saya nak tanya, awak tahu tak apa-apa pasal Bijak? Tahu sikit. Setahu saya Bijak ni Dia pasal renew Rotek Insurance kan? insurans berkaitan kereta. Rotek. Kereta. Nah, ambil. Betul. Yelah, terkejut pula. Nah, ambil satu RM50. Terima kasih. Tapi saya nak tanya satu lagi. Ada follow tak Bijak dekat social media? Ada kot. Sekejap. Cuba check. Sabar. Oh, tak follow. Tak apalah, boleh follow dulu. Next time ada rezeki kita jumpa, awak tunjuk yang awak dah follow. Okay? Follow. Follow Bijak kan? Oh. Nah, saya tambah lagi RM50. Jadi total 50 campur 50 berapa? 100. Tu nak. Saya berani bagi RM50. Serius lah? Ya, serius. Tak percaya ke tak nak? Kalau tak nak, bagi saya balik. Bagi saya balik. Jangan lupa renew Rotek dengan Bijak. Bijak terbaik. Jangan lupa renew Rotek dengan insurans dekat Bijak. Okey, kita dah settle dekat Lot 10 Bukit Bintang. Orang rasa kita orang geng Bijak ni patut ke mana pula? Komen kat bawah. Okay, ciao.